Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Ainun Haidar binti Badar Zaman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar, Puan Nur Hashimah binti Adnan, Guru Penekanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar, Puan Nur Haslinah binti Hashan, Guru Penekanan Kurikulum, dan Puan Azura binti Ahmad Nasir, Guru Penekanan Petang Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar, para guru, ibu bapa yang sudi hadir serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Perahu diraja berlayar senja, nobat diiringi bayu melayang, anugerah nilam memupuk budaya agar cinta membaca kekal berkembang. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Nazri bin Man Rosli untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi memberkati majlis berresuh sama kita menandatangani dan mengirimkan bacaan doa. Kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ihwalina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan turut serta dalam majlis Anugerah Nilam dan majlis Anugerah Khas Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar bagi tahun 2025. Ya Allah, ya Fa'alul liman yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayangmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak lupa juga kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat menambah bakti mereka di sekolah yang bertuah ini.
Di saat ini juga kami menadah tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang akademik maupun dalam aspek pembinaan sasiah insan dan seterusnya. Anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Ya Allah, Ya Waliyun, Ya Hamid, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik serta mempunyai peribadi yang luhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Program nilam yang kita laksanakan bukan sahaja menilai jumlah bacaan, tetapi juga membentuk minda yang kreatif dan berpengetahuan luas dalam diri setiap murid. Pada tahun 2025 ini, kita melihat peningkatan yang begitu membanggakan dalam rekod bacaan murid-murid Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar, penggunaan sistem AINS Nilam serta penglibatan murid sebagai pengawas pusat sumber yang berdedikasi. Ini membuktikan bahawa budaya ilmu dalam kalangan warga sekolah semakin berkembang, dan itu adalah hasil kerjasama daripada semua pihak, sama ada guru, murid-murid maupun ibu bapa. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima anugerah pada hari ini. Semoga kejayaan anda menjadi inspirasi kepada rakan-rakan lain untuk terus mendalami ilmu melalui pembacaan dan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, marilah kita dengarkan ucapan dan amanat daripada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar, Puan Ainun Haida binti Badar Zaman. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Siti Najwa selaku pengerusi majlis pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya hormati Barisan Pentadbir SK Kampung Pendamar, Puan Hashimah binti Arinan, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Hasina binti Hasnan, Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Azura binti Ahmad Nasir, Penolong Kanan Petang, barisan guru-guru, barisan ibu bapa serta anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan berkualiti, insan pendidik negara sejahtera. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk menjayakan Majlis Anugerah Nilam serta Majlis Anugerah Khas Pusat Sumber bagi peringkat Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar tahun 2025. Untuk makluman semua, majlis ini merupakan satu-satunya majlis yang diadakan bagi meraihkan kejayaan dan kecemerlangan murid dalam program nilam di sekolah ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi meluangkan masa pada petang ini untuk menyaksikan dan meraihkan kejayaan anak-anak. Sesungguhnya kerjasama ini amatlah penting bagi memastikan anak-anak kita dapat menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, budaya membaca bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan sejak zaman dahulu lagi, tradisi ilmu telah pun berkembang melalui penulisan hikayat dan kitab-kitab agama yang menjadi nadi tamadun bangsa. Membaca bukan sahaja memerlukan pengetahuan, tetapi membentuk jiwa, memperkukuhkan adab dan juga membina karakter insan. Selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia
untuk memupuk budaya membaca sepanjang hayat. Program Nilam yang diadakan memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan murid-murid menjadikan membaca sebagai amalan harian. Dan tahniah saya ucapkan kepada anak-anak penerima anugerah pada petang ini. Syabas dan tahniah diucapkan. Kekalkan budaya membaca, jadikanlah buku sebagai sahabat kita, dan kerana dari situlah datangnya kekuatan ilmu bagi menghadapi dunia yang semakin mencabar. Dan jadikanlah anugerah ini juga sebagai pembakar dan suntikan semangat serta pembangkit untuk terus berjaya. Kepada anak-anak yang lain juga diharapkan kamu dapat menjadikan majlis pada petang ini sebagai inspirasi untuk terus berjaya dan menimba ilmu di masa akan datang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Barisan Ahli Jawatan Kuasa, guru-guru, khususnya guru-guru bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta guru-guru yang lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam memastikan program Nilam ini dapat dilaksanakan mengikut perancangan dan jadual yang telah ditetapkan. Kerjasama dan pelibatan anda semua menjadi tonggak utama dalam kejayaan program Nilam ini. Tidak lupa juga ucapan penghargaan saya ucapkan kepada ibu bapa yang banyak memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak dalam pelaksanaan program Nilam ini. Akhir kata, marilah kita terus berganding bahu memastikan budaya membaca ini terus subur dalam kalangan anak-anak kita, dan semoga majlis yang penuh bermakna ini menambah lagi semangat kita untuk melahirkan generasi yang berilmu, berbudaya, berkeyakinan dan berketerampilan. Akhir kalimat dari saya, terimalah selangkah pantun. Pohon berada di dalam taman, jadi idaman si anak lusa. Marilah anak anda, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Pembesar Puan Ainur Haidar binti Badar Zaman atas ucapan yang cukup memberi inspirasi itu tadi. Baju hulu balang bersulam benang, tegak pahlawan di ambang saga. Silat gayung warisan gemilang, tanda bangsa teguh berjaga. Sebagai pembuka tirai persembahan, dipersilakan anak-anak gayung dari tahun 2 dan 3 untuk mempersembahkan persembahan seni tari silat gayung, diikuti dengan aksi silat daripada bekas anak-anak gayung Sekolah Kebangsaan Kampung Pendama di bawah bimbingan Cikgu Saiful Hari. Dipersilakan.
Baiklah, begitu mantapnya persembahan daripada anak-anak Gayung Persatuan Seni Tari Silat Gayung Sekolah Kebangsaan Kampung Pendama di bawah pimpinan Cikgu Saiful Hairi. Hadirin, marilah sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada anak-anak Gayung Sekolah Kebangsaan Kampung Pendama. Seterusnya dipersilakan pula persembahan yang akan disampaikan oleh anak-anak dari kelas 2 dan 5, persembahan yang bertajuk Syair Melayu Menuntut Ilmu. Dipersilakan.
kepada anak-anak 25 atas persembahan yang penuh syahdu itu tadi. Seterusnya kita saksikan pula persembahan yang akan disampaikan oleh murid-murid kelas 3 Belian. Okey, harap maaf. Kita tundakan persembahan kita kerana salah seorang murid masih lagi dalam proses salin pakaiannya. Baiklah. Silat gayung kepada anak didik Sekolah Kebangsaan Kampung Bernama. Dan jika ada ibu-bapa yang berminat, yang masih berminat untuk menghantar, mendaftarkan anak-anak masing-masing untuk menyertai seni tari silat gayung, bolehlah berhubung dengan Puan untuk tahun depan ya. Boleh berhubung dengan Ustazah Rohaila ataupun Ustazah Raziah untuk sesi pagi. Untuk sesi petang boleh berhubung dengan Ustazah Rohaila ya. Ini untuk penyertaan tahun hadapan. Untuk tahun ini kita dah tutup penyertaan. Persembahan daripada murid-murid kelas 3 Belian yang bertajuk Buku yang Mengubah Diri Saya. Dipersilakan. Persembahan kami bertajuk Buku yang Mengubah Dunia Saya. Aku membuka sebuah buku dan dunia pun terbuka untukku. Dalam helaian yang diam ada cerita yang menunggu digenggam. Hari inilah datang lagi mengajak kita mencari ilmu dalam diri. Maka marilah dengar satu kisah tentang sebuah buku yang menyentuh hati dan mengubah langkah. Nama saya Nurhana Zulaika binti Muhammad Azlan dari kelas 3 Belian. Hari ini saya ingin bercerita tentang satu pengalaman yang takkan saya lupa. Pada suatu pagi saya masuk ke perpustakaan sekolah. Di rak paling belakang saya jumpa sebuah buku lama. Kulitnya berwarna emas pudar. Judulnya Dunia Dalam Tanganmu. Apabila saya buka buku itu dan saya rasa seolah-olah saya masuk ke dunia lain. Pada muka surat pertama saya nampak seekor burung biru terbang melintas. Pada muka surat kedua muncul seorang pahlawan kecil yang berkata, "Jika kamu membaca, kamu boleh pergi ke mana-mana." Saya tersenyum. Setiap muka surat bawa saya ke tempat baru. Gunung tinggi, lautan luas, istana lama dan negara yang saya tidak pernah dengar pun. Tetapi apabila saya tutup buku itu, semuanya hilang. Saya fikir, ajaibnya buku ini. Tetapi perpustakaan sekolah berkata perlahan, "Bukan bukunya yang ajaib, tetapi imajinasi kamu yang ajaib." Sejak hari itu, saya jatuh cinta dengan membaca. Sebab saya sedar bahawa dengan buku, saya boleh jadi sesiapa dan pergi ke mana saja. Tamat. Buku bukan sekadar cerita, tapi cahaya yang menerangi jiwa. Dalam hidup, kita diajak mencari ilmu yang membentuk diri. Inilah janji kami hari ini, mahu terus membaca untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih dan jom membaca setiap hari. Terima kasih diucapkan kepada adik Hana Zulaika dan adik Naradia
atas persembahan yang penuh makna itu tadi. Alhamdulillah, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan. Majlis akan memulakan penyampaian anugerah Nilam sesi 2025. Untuk itu, majlis menjemput Guru Besar Sekolah Penguasaan Kampung Pendamar Puan Ainun Haidar binti Badar Zaman, diiringi oleh Puan Nur Hasnina binti Hasnan, Guru Penolongan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar. Anugerah pertama yang akan disampaikan merupakan anugerah pembaca terbanyak kelas untuk sesi 2025. Untuk makluman, anugerah ini diberikan kepada murid-murid yang menunjukkan rekod bacaan nilam terbanyak dalam kelas masing-masing mengikut tahun semasa. Baiklah, tanpa menelahkan masa lagi, majlis mempersilakan dari kelas 1 Berlian adik Nurul Hanan binti Muhammad Isa. Dijemput ibu atau bapa untuk bersama murid naik ke pentas bagi menerima anugerah untuk ibu bapa. Untuk makluman, kita ada sediakan anugerah untuk ibu bapa, kerana ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam memastikan jumlah bahan bacaan yang telah dibaca oleh anak-anak dan merekodkan dalam buku nilam sekolah. Ini semua adalah jasa daripada guru-guru dan juga ibu bapa. Tanpa bimbingan berterusan daripada ibu bapa, tidak mungkin anak-anak kita akan terus termotivasi untuk terus mencatatkan rekod bacaan masing-masing dalam buku nilam. Seterusnya, mempersilakan adik Fakihah Nur Sumayah binti Muhammad Faizal dari kelas 1 Berlima. Sekali lagi dijemput ibu atau bapanya untuk bersama-sama naik ke pentas. Seterusnya, Izrina Nur Dahlisha binti Muhammad Izwan dari kelas 1 Intan. Seterusnya, dijemput adik Muhammad Aidin bin Muhammad Hafizul dari kelas 1 Mutiara. Penerima anugerah pembaca terbanyak kelas 1 Zamrud, adik Nur Kalisha binti Abdullah.
Seterusnya, anugerah pembaca terbanyak kelas tahun 2. Untuk kelas 2 berlian dijemput Adam Firdaus bin Saidin. Pembaca terbanyak kelas 2 dan 5 Muhammad Adam Mukri bin Muhammad Azlan. Kelas 2 Intan dijemput adik Alisa Inara binti Jamaluddin. Untuk kelas 2 Mutiara, adik Muhammad Haziq Anaki bin Muhammad Faris. Dan bagi kelas 2 Zamrud dijemput adik Muhammad Kalish Kuzaimi bin Abdullah. Bagi kelas tahun 3, dari kelas 3 berlian, adik Nurhana Zulaika binti Muhammad Azlan. Dari kelas 3 dan 5, adik Muhammad Dafa Tauqif bin Johari. Bagi kelas 3 Intan dijemput adik Muhammad Izham Arif bin Muhammad Ridwan. Bagi kelas 3 Mutiara, adik Muhammad Nazmi bin Heli.
Untuk kelas 3 Zamrud, adik Yemima Tesalonika binti Jupirit. Seterusnya, untuk anugerah pembaca terbanyak keseluruhan tahap 1 2025, murid ini telah mencatatkan rekod bacaan terbanyak untuk sesi petang bagi tahun ini ya. Dijemput adik Nurhana Zulaika binti Muhammad Azlan dari kelas 3 Berlian dengan jumlah bahan bacaannya pada tahun ini sebanyak 3,462. Seterusnya, untuk anugerah pengguna sistem AIS Nilam terbaik, sekali lagi dijemput adik Nurhana Zulaika binti Muhammad Azlan dari kelas 3 Berlian. Seterusnya, dijemput adik Muhammad Adam Mukri bin Muhammad Azlan dari kelas 2 Delima. Seterusnya, dijemput Muhammad Dafa Toke bin Johari dari kelas 3 Delima. Anugerah yang akan disampaikan sebentar lagi ialah Anugerah Pembaca Bestari tahap 1 tahun 2025. Anugerah ini dinobatkan kepada pembaca berkualiti yang mampu memanfaatkan bahan bacaannya dengan baik serta dapat menjadi contoh tauladan kepada murid-murid lain. Sedikit biodata bakal penerima Anugerah Pembaca Bestari tahap 1 2025. Beliau merupakan anak sulung daripada 2 orang adik-beradik kepada pasangan Muhammad Azlan bin Mat Saleh dan Siti Maisarah binti Wahid. Pada waktu senggang, beliau gemar membaca buku dan juga pelbagai bahan bacaan yang lain serta suka melayari internet untuk mencari pelbagai maklumat. Cita-cita beliau adalah untuk menjadi seorang doktor pakar bedah ortopedi. Beliau adalah seorang murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik dan sasiah, tetapi juga aktif dalam kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Beliau kerap menjadi johan atau naib johan dalam mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah, terutamanya dalam pertandingan-pertandingan mewarna, melukis dan bercerita. Beliau juga pernah mendapat johan dalam pertandingan menulis karangan pendek, menyertai pertandingan bercerita madani anjuran sinar harian dengan kerjasama JPN Selangor, johan pertandingan bercerita bahasa Melayu Minggu Eksplorasi Ilmu, naib johan pertandingan menyair, johan pertandingan Hufaz Junior Hafazan serta banyak lagi. Selain itu, beliau juga aktif dalam pelbagai kegiatan di luar sekolah seperti telah mendapat johan dalam pertandingan mewarna anjuran ruang karya di Kuala Lumpur, pertandingan Sport Challenge di Hot Springs International School, pertandingan catur di beberapa buah sekolah peringkat daerah Kelang dan banyak lagi. Jika saya nak bacakan semua pencapaian yang mungkin, kita akan ambil masa setengah jam sebab ada 2 muka surat pencapaian beliau.
Okey, jadi untuk pendekkan, saya dengan segala hormatnya menjemput penerima anugerah pembaca bestari tahap 1 untuk sesi 2025, adik Nurhana Zulaika binti Muhammad Azlan, dengan jumlah bahan bacaan terkumpulnya setakat ini 8,064 buah bahan bacaan. Sekali lagi saya menjemput ibu dan bapa beliau untuk sama-sama naik ke pentas bagi sesi bergambar. Okey, baik. Minta jangan turun lagi ya. Jangan turun lagi, sabar. Okey, kita nak minta puan ataupun encik tolong kongsikan sedikit apa langkah-langkah yang puan dan encik telah ambil untuk memastikan dua orang, untuk maklumat bukan seorang ya, kedua-dua orang anak kepada encik dan puan ini telah menyandang gelaran pembaca nilam yang agak bagus di sekolah kita. Kakaknya di tempat pertama, manakala adiknya di tempat kedua. Tolong kongsikan sedikit bersama kami. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azlan, ayah kepada Nurhana Zulaika dan juga Muhammad Ganti. Alhamdulillah, terima kasih dengan kejadian ini berkat kesungguhan anak saya. Boleh dikatakan setiap minggu saya membawa anak-anak saya ke perpustakaan, bukan saja di sini, daerah Kelang, Shah Alam dan juga Kuala Lumpur. So di situ juga dibuat melengkapkan juga sistem nilam dan juga sistem air untuk setiap minggu dan juga masa lapang. Terima kasih. Baik, majlis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Azlan, Encik Muhammad Azlan bin Mat Saleh dan Puan Siti Masarah binti Wahid atas perkongsian sebentar lagi. Diharapkan murid-murid lain selepas ini dapat mencontohi penerima anugerah pembaca bestari kita pada tahun ini, Nurhana Zulaika. Okey, sekarang dah kita silakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ainun Haidar binti Badar Zaman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamal, atas kesudian beliau untuk menyampaikan anugerah nilam untuk tahun 2025 sebentar tadi. Baiklah, majlis ini diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah khas Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamal tahun 2025 sebagai pengiktirafan kepada murid yang cemerlang dalam penggunaan kemudahan perpustakaan dan tanda penghargaan kepada semua pengawas Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamal yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi sepanjang tahun 2025 ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Puan Nur Hashimah binti Adnan diiringi oleh Puan Azura, Guru Penekanan Petang Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamal, untuk meneruskan penyampaian hadiah. Dipersilakan. Adalah anugerah kenaikan bintang nilam. Jadikanlah panduan wawasan anda. Nilam
Untuk anugerah kenaikan 1 bintang nilam, murid pemula membaca sehingga 144 buah bacaan sekurang-kurangnya sehingga 247 buah bacaan. Baiklah, dijemput penerima pertama kita, adik Putri Anggun Aizara binti Adam dari kelas 2 Berlian. Sofia Medina binti Muhammad Zulfahmi. Mati Zulkarnain bin Muhammad Faris. Nur Isha Lubia binti Nur Rohaiza. Nur Shazwina Zakia binti Zain. Putri Aisyah binti Alias. Muhammad Haris Amsyah bin Kamarudin. Muhammad Hazi Anaki bin Muhammad Faris. Muhammad Khalis Kuzaimi bin Abdullah. Afi Aziz bin Muhammad Zulfikri. Muhammad Afiq Siddiq bin Khairuddin. Muhammad Aish Faik bin Muhammad Syazwan. Naura Ayumi bin Muhammad Syadatul Hakim. Muhammad Farid Mikael bin Muhammad Syahrul Hafiz. Muhammad Firash Naufal bin Muhammad Faris. Muhammad Naufal bin Muhammad Nazmi. Nurin Aliana binti Abdullah. Raisha Azhara binti Muhammad Izzuddin. Muhammad Yahya Sufyan Muslim bin Alias. Adam Noah bin Muhammad Fazil. Afifah Zinira binti Muhammad Razif.
Nurjana Azma binti Abdul Karim. Yemima Tesalonika binti Jupilu. Yogashri anak perempuan Sugnesh. Seterusnya untuk anugerah kenaikan 2 bintang nilam di mana murid perlu membaca sekurang-kurangnya 288 buah bacaan sehingga 431 bahan bacaan. Dijemput penerima pertama Nur Awani Syawila binti Muhammad Khairul Syam. Zakia Latifah binti Muhammad Adi. Alisa Inara binti Jamaluddin. Aira Alisha binti Aznan. Muhammad Syarif bin Badrul Hisham. Ana Altafun Nisa binti Muhammad Khalid. Hana Kalisha binti Herman. Syahrina Arina binti Ahmad Ismail Adi. Nur Auni Afilah binti Muhammad Muslim. Seterusnya untuk anugerah kenaikan 3 bintang nilam di mana murid perlu membaca sekurang-kurangnya sebanyak 432 buah bahan bacaan. Dijemput penerima pertama Nik Umar Fakir bin Nik Muhammad Farid. Adik Nauradia Jalisha binti Al-Fisal. Waida Faiha binti Azizi. Seterusnya bagi anugerah kenaikan 5 bintang nilam, anugerah kenaikan bintang nilam tertinggi iaitu murid perlu membaca sebanyak 720 buah bahan bacaan. Dijemput penerima pertama adik Adam Firdaus bin Saidin. Seterusnya Ainul Mardiah binti Muhammad Mazlan. Muhammad Ardani bin Azizi. Muhammad Najmi bin Heri. Seterusnya majlis akan diteruskan lagi dengan anugerah khas guru sesi petang untuk tahun 2025.
Okey, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Hashimah binti Adnan atas kesudian beliau untuk menyampaikan anugerah sebentar tadi. Okey, seterusnya majlis menyemput dan mempersilakan Puan Guru Besar Puan Ainun Haidar binti Badar Zaman untuk meneruskan lagi penyampaian anugerah kita, iaitu anugerah Nilam Guru tahun 2025 dengan diiringi oleh Puan Azura. Untuk kategori guru sesi petang, penerima anugerah Nilam Guru tahun 2025 Cikgu Nur Azlina binti Nordin. Seterusnya penerima yang kedua, Puan Rohailawati binti Muhammad Nasir. Anugerah seterusnya, anugerah pengunjung aktif ke perpustakaan untuk kategori guru nilam dijemput Puan Harishana Dewi, anak perempuan Monesani. Bukan guru nilam, pengunjung aktif ke perpustakaan dijemput Puan Siti Najwa binti Hadi. Okey, seterusnya peminjam buku perpustakaan terbanyak tahun 2025 kategori guru, iaitu dengan kekerapan 47 iaitu Puan Asliza binti Azim. Dipersilakan dengan segala hormat. Penerima anugerah peminjam buku perpustakaan terbanyak tahun 2025 yang kedua, Puan Indra Dewi, anak perempuan Krishna. Seterusnya, cenderhati khas daripada pihak Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Kampung Pernama untuk barisan pentadbir Puan Azura binti Ahmad Nasir. Terima kasih Puan Azura kerana membimbing sepanjang perjalanan program nilam Sekolah Kebangsaan Kampung Pernama untuk sesi 2025. Baik, majlis mengucapkan terima kasih. Kita masih ada lagi satu lagi anugerah yang tertunda sebentar tadi, iaitu anugerah khas Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Kampung Pernama.
Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput penerima anugerah pengunjung aktif ke pusat sumber. Penerima pengunjung aktif ke pusat sumber yang pertama dari kelas 3 Intan, Aish Aryan bin Muhammad Farid. Dari kelas 3 dan 5, Nurul Sawa bin Zulkarnain. Untuk anugerah peminjam buku perpustakaan terbanyak tahun 2025 dibuat adik Norhana Zulaika binti Muhammad Azlan. Seterusnya, Muhammad Zain bin Muhammad Azim. Seterusnya dijemput Muhammad Fahmi bin Kamarudin. Anugerah seterusnya, anugerah pengawas pusat sumber berdedikasi, dijemput Muhammad Adam Mufri bin Muhammad Azlan. Adam Firdaus bin Saidin. Kurator Ain Ulfa bin Suhardi. Seterusnya, penghargaan untuk pengawas pusat sumber sekolah kebahasaan Kampung Pendamar tahun 2025 yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi sepanjang tahun ini. Dijemput adik Muhammad Aiden bin Muhammad Saiful Aminuddin. Ruwaida Faiha binti Azizi. Aira binti Aizat Amir. Nur Auni Akilah binti Muhammad Yusri. Syamimi Norain binti Azman. Ahmad Afandini bin Muhammad Zaini. Nurjana Azma binti Abdul Karim. Sofia Medina binti Muhammad Zulfahmi. Adam Firdaus bin Saidin.
bin Muhammad Azlan. Zara Aisyah binti Syarif Rizwan. Kurator Ain Ulfah binti Suhardi. Muhammad Nur Kalam bin Muhammad Zuhairman. Muhammad Arif Iman bin Azizan. Marisa Zuhaira binti Muhammad Zahiruddin. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah khas Pusat Sumber. Teruskan kecemerlangan dan semangat cintakan ilmu. Majlis dengan segala maknanya mengucapkan terima kasih kepada Puan Ainul Haidar binti Badar Zaman atas kesudian beliau untuk menyampaikan anugerah-anugerah sebentar tadi. Dan anugerah khas Pusat Sumber Sekolah Pengasaan Kampung Pendamai sesi 2025. Terima kasih diucapkan kepada semua guru, murid dan tetamu yang menjayakan majlis ini. Semoga kita terus suburkan budaya membaca dalam kalangan warga sekolah. Perahu diraja berlabuh perlahan, pahlawan pulang dari perbatasan. Anugerah nilam jadi pendoman, moga ilmu diamal sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang.